tema Ustaz berbeza sikit. Ustaz pakai warna purple, purple muda. Sebab kami Ustaz sebelum ni tak pernah pakai baju purple. Jadi tahun ni Ustaz nak cuba kelainan sikit. Ustaz pakai baju purple muda. Ramai-ramai pakai baju purple muda, nampak meriah kan tak? Gitu. Pada pagi raya Ustaz selalu buat apa? Okey, baik, pada pagi raya Ustaz selalu akan menantikan masakan istimewa daripada ibu Ustaz. Ibu Ustaz setiap kali raya, ibu Ustaz akan masak lontong. Jadi semua ahli keluarga berkumpul satu meja sebelum solat hari raya, mereka bersama-sama untuk makan lontong. Itulah aktiviti yang Ustaz tunggu-tunggu kalau setiap pagi raya. Gitu. Ustaz ada buat kuih tak untuk hari raya? Kuih. Sebenarnya dulu sewaktu Ustaz kecil tu, ibu Ustaz selalulah masa kecil dulu buat kuih raya, buat kuih raya dengan nenek Ustaz. Tapi nenek Ustaz dah tak ada dah. Nenek Ustaz dah meninggal. Jadi ibu Ustaz pun sekarang pun dah tak boleh dah jaga malam buat kuih. Jadi Ustaz hanya beli dia kuih raya. Asalkan ada je. Apa kuih kegemaran Ustaz? Soalan yang menarik. Okey, kamu nak tahu apakah kuih raya yang Ustaz paling suka? Baik, Ustaz paling suka lah Almond London. Kerana Ustaz suka dia punya rasa dia yang coklat dekat luar, dalamnya isinya ada kacang. Bila kita makannya, dia rasa macam sedap kan. Bila kita makan rasa coklat tu, rasa kacang-kacang sikit. Gitu. Dia tak muak lah. Ustaz suka makan ketupat dengan apa? Okay, baik. Soalan berkaitan ketupat. Baik. Ustaz suka makan ketupat dengan rendang ataupun serunding. Kenapa? Ustaz lebih prefer kepada serunding kerana ketupat itu dia punya tekstur dia tu dia berminyak. Jadi bila kita berminyak, kita kena makan kering-kering lah Ustaz. Jadi Ustaz akan makan dengan serunding daging yang Ustaz beli sendiri lah. Biasanya Ustaz beli sendiri lah dekat kampung isteri Ustaz. Gitu. Untuk soalan terakhir. Okay, baik. Soalan. Tahun ni Ustaz Ayu belah mak kepala. Okey, baik. Ini soalan kontroversi ya. Okey, baik. Soalan yang terakhir, Ustaz raya dekat mana tahun ni? Okey, baik. Tahun lepas Ustaz dah beraya. Jadi hari Aidilfitri kali ini dengan penuh rasa kesyukuran, dan insya-Allah kita mohon supaya ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.